Kalau korang buat kerja yang pakai spray gun, korang boleh pakai face mask yang macam ni. Sebab face mask ni dia boleh tapis gas-gas yang berbahaya. Yang ni face mask yang korang boleh buka dan ganti dia punya filter. Filter dia ni korang boleh buka je macam ni dekat bahagian depan ni. Dan dia punya filter ni jenis pakai span putih macam ni. Filter dia ni korang boleh ganti banyak kali. Dia punya face mask ni korang boleh pakai banyak kali. Yang ni korang boleh ganti banyak kali. Setiap kali korang dah pakai lama, benda ni dia tak akan function lagi dah. Buang yang ni dan ganti yang baru. Yang ni dia ada banyak jual asing. Untuk pasang benda ni korang kena samakan macam ni dan klik balik macam ni. Korang boleh lock kiri kanan macam ni dan bahagian atas. Face mask macam ni ngam sebenarnya. Korang boleh jimat banyak sebab ganti dia punya filter ni saja. Kalau korang jaga dengan baik dia punya body ni, boleh pakai lama. Ngam nak guna untuk buat kerja racun pokok, racun rumput, buat kerja mengecat guna spray gun atau buat kerja fogging nyamuk. Korang boleh check face mask ni dekat link video.